Assalamualaikum, kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. So, kalau ada yang baru sampai dekat Haifa punya YouTube channel, pastikan tekan butang subscribe untuk dapat lebih banyak lagi info-info menarik yang Haifa akan kongsikan. Okay, so untuk tahun 2026, mungkin ada yang baru first time jumpa Haifa punya YouTube and memang tengah cari tahu pasal topik affiliate di TikTok. So hari ni Haifa nak share sikit lah berkenaan dengan affiliate TikTok. Okay, affiliate TikTok ni macam yang korang semua tahu. Okay, kita boleh dapat menjana duit. Okay, dengan cara kita promote video ataupun kita promote dengan cara kita promote barang-barang dekat kita punya video. Okay, dan semestinya lah dekat video kita tu perlulah kita letak bag ataupun kita panggil dia product link. Okay, link produk tu kita kena letak dekat kita punya video TikTok. Okay, dan kalau dia berminat, dia akan tekan ada gambar bag kecil dekat kita punya video tu. So, kita akan dapat duit kalau dia beli dekat kita punya bag tu. Okay, so sekarang ni macam mana nak mula kan? Ramai yang dah ada TikTok ni tapi tak tahu macam mana nak mula sebagai affiliate. Okay, first sekali dia ada kalau dulu, okay, kalau pernah tengok video Haifa dulu, okay, dia dah tak sama macam sekarang tau. Sebab banyak sangat syarat-syarat terbaru yang TikTok bagi, yang TikTok dah buat. So banyaklah benda yang dulu tu boleh, sekarang dah tak boleh. Salah satunya dengan cara link dekat account tu kan, account TikTok seller. Okay, kalau dulu boleh, kalau sekarang ada yang boleh, ada yang tak boleh. Macam tu. Okay, so senang ceritanya, ada dua cara untuk jadi affiliate di TikTok. Pertama sekali, kita perlu ada 1000 followers. Semestinya untuk kita jadi affiliate di TikTok. Okay, untuk melayakkan diri kita jadi affiliator di TikTok. Yang kedua adalah dengan cara kita tak perlu ada 1000 followers, tapi kita boleh copy link produk yang ada dekat produk marketplace dekat TikTok, and then kita promote link tu dekat tempat lain. Contohnya kita boleh promote dekat Facebook, kita boleh promote dekat Thread, kita boleh promote dekat kita punya IG story, kita boleh promote dekat WhatsApp. Okay, link tersebut. Macam tu. Okay, so ada dua cara lah untuk kita mendapat duit hasil daripada affiliate TikTok. Okay, so untuk dapatkan 1000 follower tu, kalau anda adalah orang yang baru nak bermula dekat TikTok ni, mungkin anda akan rasa sangat susah untuk dapatkan 1000 follower. Tapi sebenarnya Haifa nak bagi semangat, okay, dekat semua yang baru nak start, sebenarnya tak susah. Okay, anda hanya perlu terus konsisten buat post dekat TikTok, buat video dekat TikTok, tak kisah pasal apa. Okay, cumanya kalau boleh biar kita punya video tu video yang bermanfaat untuk orang lain lah. Maksudnya mungkin kita boleh share ilmu yang kita ada, ataupun apa-apa sahaja tips yang kita nak share dengan rakan-rakan yang lain yang ada dekat TikTok. Ataupun kita nak buat konten-konten yang lebih kreatif and menarik. Seperti ada yang dah cukup 1000 tapi 1000 followers tapi tak tahu nak kena buat apa. Okay, first kali anda perlulah memohon untuk menjadi affiliate TikTok. Okay, senang je cara pohon dia kat sini. Okay, Haifa tunjuk kat sini. Tekan je 3 baris belah kanan tu untuk kita check kelayakan kita. Lepas tu bila kita dah ada bag tu, kita bolehlah cari produk-produk yang kita nak promote dekat kita punya TikTok. Okay, so contoh kita pergi kat produk marketplace, kita scroll and cari produk apa yang kita nak jual. Okay, kalau anda ada duit lebih sikit, anda beli dulu produk tu. Ataupun okay, beli dulu produk tu. Lepas tu bila barang tu dah sampai, buatlah video. Lepas kita buat video, kita post dekat kita punya TikTok. Okay, dan masa kita post kat kita punya TikTok tu, dekat situ anda kena tahulah proses macam mana nak letakkan bag tu. Okay, cara untuk letak bag kuning sama je macam video sebelum ni. Haifa pernah share video sebelum ni. Okay, untuk letak produk tu. Okay, anda boleh tekan link dekat description. Yang tu video-video lama. Walaupun video tu lama, tapi lebih kurang sama lah dia punya step untuk letak produk dekat kita punya video. Okay, lepas tu seterusnya, lepas kita dah letak produk dekat video kita, contoh kalau ada yang beli, okay, kita akan dapat commission lah, duit commission. Contoh satu produk tu ada commission RM2. Kalau 10 orang beli, kita dah dapat RM20. Okay, dan sekarang ni untuk affiliate yang terbaru lah, untuk affiliate yang nak mencuba menjadi affiliate di TikTok,
Okey, sekarang ni dalam program affiliate TikTok ni, diorang dah start buat level tau. So ada level 0 sampai level 8 ke level 6. Level 0 sampai level 8 setahu Haifa lah yang ada sekarang ni dekat TikTok. So lagi banyak kita buat video, lagi banyak kita dapat income daripada TikTok ni, level kita akan naik. Okey, contohnya kalau level 1 anda, kalau level 2 contohnya anda perlu dapatkan 10,000 hasil jualan. Okey, bukan commission, 10,000 jualan, and then baru boleh naik ke level 3. Okey, daripada level 3 nak naik level keempat, anda perlu buat jualan sebanyak 40,000. Okey, barulah anda boleh naik ke level seterusnya. Macam tu lah. Okey, so kena konsisten. Okey, dia punya key adalah anda kena konsisten. So macam itulah cara untuk jadi affiliate TikTok. So kalau kita makin maju nanti dalam bidang affiliate ni, okey, kita boleh dapat offer daripada brand-brand lain untuk kita promote barang mereka lah. Contohnya boleh request free sample. Okey, ada juga yang seller-seller yang akan approach kita sebagai affiliate untuk collaboration lah. Okey, dia akan bagi produk, lepas tu kita boleh promote produk tersebut tanpa perlu bayar apa-apa. Kita promote produk tu, kalau ada yang beli, okey, kita akan dapat hasilnya. Okey, dan juga ada juga yang seller yang dia bukan sekadar bayar commission tau, dia bayar juga kita punya video. Maksudnya video yang kita hasilkan tu kita boleh bagi dekat, kita kena hantar dekat seller tu, yang kita collab dengan seller tu kan. Kita hantar video kat dia, dia akan bayar kita per video. Ada juga yang macam tu. So banyak lah. Okay, so itu salah satu benda yang menarik lah untuk affiliate-affiliate yang baru nak start menjual dekat TikTok. Okay, cuma macam biasalah, setiap benda dia ada pantang larang dia kan. So dekat TikTok ni kalau jadi affiliate pun dia ada pantang larang dia. So yang tu anda kena sentiasa rujuk dekat community guideline. Okay, ada dekat TikTok Shop tu, ada dekat TikTok Shop Center. Okey, anda boleh sentiasa rujuk apa sahaja update terkini, okey, yang TikTok bagi. So kita kena selalu membaca guideline-guideline ataupun info-info terbaru daripada TikTok. Okey, so okey, ada juga yang tanya, boleh ke buat akaun banyak-banyak untuk jadi affiliate TikTok? Ya, boleh. Kita semestinya satu akaun. Kalau anda nak buat sampai 2 ke 3 akaun pun boleh. Pakai akaun bank yang sama, boleh juga, tak ada masalah. Okey, cumanya biasanya kalau kita tak fokus kepada satu benda, kita fokus banyak sangat akaun, kadang-kadang kita tak ada masa untuk upload video dekat ke semua akaun yang kita ada, dan itu akan mengurangkanlah kita punya, kalau Haifa lah, Haifa rasa macam akan kurangkan prestasi kita lah. Lebih baik kita fokus satu akaun daripada kita ada banyak akaun tapi tak tahu mana satu yang kita nak fokus. Okay, so Haifa rasa tu je yang Haifa nak share untuk hari ni berkenaan dengan affiliate TikTok untuk tahun 2026. So Haifa harap video ni bermanfaat buat semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Tips yang Haifa nak share ni, contoh kalau kita dah ada produk tu kan, macam mana kita nak buat video produk tu. Okay, first kali tak kisah macam mana pun, tapi anda kena tunjukkan lah. Anda perlu tunjukkan fungsi produk tu macam mana. Contoh kalau produk tu adalah produk berkaitan makanan, anda tunjuklah nak masak benda tu, nak makan dia dengan cara macam mana. Contoh bukan kipas ni. Okay, kita boleh bagi tahulah ketahanan dia berapa lama. Lepas tu dia ada tempat charge. Lepas tu dia kecil, boleh bawa pergi travel. Okay, kalau yang penting kita tahu macam mana produk tu berfungsi. Okay, dan apa kelebihan produk tu. So orang akan berminat nak beli. Macam tu lah. Okay, macam kipas yang saya pakai ni daripada Jisoo Life. Okay, dia kecil je, senang nak pergi travel ke apa, kalau buat aktiviti kat luar. Okay, kita boleh pakai yang ni. Contoh kita charge dia selama 2 jam. Contoh kita charge 2 jam, tapi kita boleh pakai dia selama 8 jam. Dia punya ketahanan kipas ni. Okay, so ada banyak color, ikut warna apa yang korang suka lah. Macam tu. Contohlah Haifa promote pasal produk ni. Okay, so tu salah satu cara. Okay, macam korang mesti ada produk yang korang suka kan. Lepas tu, bila kita dah selalu buat video berkaitan produk, kita promote produk dekat kita punya TikTok kan,
akan ada satu masa di mana kita akan perasan kita ada quality performance tau. Kat situ maksudnya produk quality performance kalau tak silap Aifah lah. Okey, yang ni macam dia akan menurun. Sekejap anak Aifah ni. Ni dia ada point tau. Dia akan menurun kalau kita punya produk tu yang kita promote tu ada banyak masalah. Contohnya mungkin masalah tu bukan daripada kita lah, semestinya daripada produk tu. Okay, bila produk tu ada banyak masalah and then orang selalu nak return balik. Okay, orang macam tak nak ambil produk tu, dia nak refund daripada seller. Okay, nak return and refund. And then banyaklah review yang tak elok berkaitan produk tu. Produk tu mungkin ada banyak rating yang bagi 2, 1 star sahaja. Okay, yang itu yang akan menyebabkan kita punya point tu dia akan turun. Contohnya kalau seeloknya dia kena 4.0 ke atas lah point tu. Tapi kalau kita dapat bawah, contohnya dapat 2.5 point, 2.0. Okay, yang tu maksudnya anda kena elakkan lah daripada promote produk yang bermasalah. Jadi bila kita nak promote produk tu, seeloknya kita cari produk daripada top mall. Okay, top mall ni maksudnya memang bila kita pergi kat bahagian shop, kita akan jumpa produk-produk yang dia ada tulis kat situ daripada Star Mall, daripada Top Mall. Okay, maksudnya seller tu memang dah dipercayai. Seller tu dah dapat banyak rating dekat TikTok. And seller tu dia punya rating memang bagus lah. Banyak yang 5 star, banyak yang 4 star. Okay, dan tak banyak yang return and refund. Tak banyak masalah lah dengan produk daripada seller tu. Okay, lepas tu bila kita okay, untuk setting pula, kalau kita nak collab dengan mana-mana seller, okay, pastikan kita on kan kat bahagian sini lah, kat bahagian privacy ni dekat TikTok Shop Center. Anda kena on kan kat situ supaya seller ni dia nampak lah anda buat berapa sale sebulan. Okay, sebab dekat bahagian TikTok Seller Center, okay, seller dia boleh tengok sebenarnya berapakah level affiliate tersebut. Contohnya kalau affiliate tu dia baru start dekat TikTok, okay, mungkin dia level 1. Okay, jadi seller ni dia boleh nampak lah. Okay, affiliate ni level 1, sebulan hasil jualan dia 1000 contoh. Lepas tu commission berapa, hasil jualan tu, hasil commission dia berapa. Okay, boleh nampak, dan berapa produk terjual. Lepas tu berapakah average untuk setiap produk yang terjual tu lah. Okay, macam tu. Satu produk tu berapa untung dia, macam tu. Seller boleh nampak. Okay, jadi kita kena tingkatkan level kita supaya seller-seller ni dia yakin nak collab dengan kita. Kita nak bagi free sample ke apa, dia lebih yakin. Okay, so contohnya bila kita punya level dah tinggi, kita boleh request banyak sampel. Okay, nak request sampel ni pula semestinya dia kena approve lah, seller kena approve. Okay, ini Haifah akan cerita di next video. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe.